Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC, memberi bayangan bahawa rayuan 7 pemain warisan Harimau Malaya ke Mahkamah Timbang Tarasukan, CHAS, berpotensi berakhir dengan keputusan positif. Menurut Setiausaha Agung AFC, Datuk Seri Winsor John, kelulusan penangguhan hukuman 12 bulan oleh CHAS adalah sesuatu yang jarang berlaku. Malah, sepanjang beliau memegang jawatan sejak 2015, ini kali pertama CHAS meneruskan permohonan sebegitu. Beliau menyifatkan peluang kini 50-50, kerana sebelum ini semua kes yang dibawa ke CHAS bersama permohonan penangguhan berakhir dengan kekalahan. Namun begitu, keputusan muktamad hanya akan diketahui pada 26 Februari, apabila CHAS menilai hujah kedua-dua pihak termasuk FIFA. Tarikh itu bakal menjadi penentu nasib 7 pemain negara. Tahukah anda? Hampir 70% mata ranking AFC Malaysia datang daripada satu kelab sahaja. Dalam pengiraan ranking MAAFC, Johor Darul Tazim atau JDT muncul sebagai penyumbang mata tertinggi buat Malaysia di pentas Asia. Malaysia kini berada di tangga ke-11 Asia dengan 40.039 mata, dan daripada jumlah itu, JDT menyumbang 28.01 mata, bersamaan 69.9% keseluruhan. Skuad kendalian Hisco Munos ini konsisten menyumbang mata besar terutama dalam 3 edisi terakhir, 16 mata pada 2022, 9 mata pada 2024 dan 28.01 mata bagi musim 2025 setakat ini. Impaknya besar. Malaysia kekal mendapat slot automatik KACLE dan ACL2 bagi musim 2026-27. Dalam ranking Opta Analis pula, JDT kini di tangga ke-13 Asia dengan 77.2 mata, kekal pasukan nombor 1 Asia Tenggara. Jelas, dominasi Harimau Selatan bukan sekadar dalam Liga Super, tapi juga mengangkat nama Malaysia di pentas Asia. Itu sahaja paparan bola sepak hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam laporan seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat.